Bekas pegawai Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat hari ini mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 6 tuduhan memperoleh suapan membabitkan 6 projek kerajaan dengan nilai keseluruhan RM600,000 3 tahun lalu. Hakim Ahmad Zamzani Muhammad Zain membenarkan tertuduh Hazmi Syamsuddin yang kini bertugas di Jabatan Perkhidmatan Awam JPA diikat jamin RM10,000 bagi setiap pertuduhan dengan seorang penjamin. Hazmi yang berumur 39 tahun berkhidmat sebagai pegawai pembantu unit bidang keberhasilan utama negara NKRA kementerian itu. Didakwa melakukan perbuatan itu antara Jun dan Oktober 2011 di Kompleks Pejabat Kerajaan Bukit Perdana Jalan Datuk On di sini. Hakim Ahmad Zamzani kemudian menetapkan kes itu disebut semula pada 22 Julai ini. Beliau juga mengarahkan tertuduh menyerahkan pasport antarabangsanya kepada mahkamah.